Okay, Jaja. Macam mana? Apa khabar sekarang? Dah habis JLC ni, first JLC. So, cerita sikit apa you punya perasaan lepas dah habis first JLC ni. Lepas yang JLC ni, apa yang saya belajar kan, betul lah apa yang kita punya leaders upline kita semua beritahu, you kena qualify, you mesti qualify BRC. Kenapa? Sebab saya tahu benda ni semua orang boleh jadi upline, tapi adakah kita adalah a good successor to our mentor? Ciri-ciri macam mana, terus kita kena lihat balik kita punya kepimpinan kita yang macam mana, kita benda dia reflect balik dari segi kepimpinan saya, leadership skill saya yang kekurangan. Jadi dia reflect balik apa saya kena buat lepas ni, apa yang saya boleh buat untuk bantu network saya berkembang dan sama-sama tarik berjaya, bukan saya seorang je tapi bersama-sama. Jadi this is not about personal success anymore. Bukan, dia tak sama dengan mana-mana leadership meeting, mana-mana event yang biasa, BE Camp ke BOS ke, dia is totally different. Dia membentuk you menjadi seorang leader yang bukan sahaja untuk diri you, tapi tengok bertanggungjawab yang kata berhikmah. Yang lebih kata tak penting diri sendirilah kiranya kan. Jadi topik-topik macam Atomic Habits, Leaders Eat Last dengan apa dia? Habit apa? Communication sikit dah. Apa dia? Habit yang listening. Listening. Communication skill. Semua-semua tu kalau ikutkannya kita tahu benda tu is a not. Benda-benda tu kita mungkin dah biasa dengar, tapi kita tak diperdedahkan secara detail apa sepatutnya intipati, apa sepatutnya yang kita perlu buat, apa yang kita mungkin terlepas pandang. Pada sini dia recap balik ciri-ciri kepimpinan yang kita patut ada supaya kita boleh membentuk tim yang sihat kan. So kita tak, ialah macam one of the speaker cakap, jangan biarkan emosi, leader jangan terpaut dengan emosi. Yes. Betul, kalau macam kita terbawa-bawa dengan masalah down, kita mungkin terbawa, kita pun dah tambah reflect. Jadi pada sini betul-betul protect kita kena firm, kita kena tahu siapa yang untuk kita nak ni, siapa yang kita sentuh, siapa yang perlu bantu, siapa yang kita, cara-cara dia tu berbeza-beza. Itu pasal, tapi rugilah saya janji diri saya nak qualify next juga. Jadi maknanya di CA conference ni bukanlah one off 3 hari dah, tetapi you kena balik, you kena revise balik, and you kena praktikkan. It is a practical. Dia adalah tempat muhasabah balik sejauh mana kita buat, sama sejauh mana kita dah lakukan pada tim. Cukup ke tak? Ada apa kekurangan apa? Benda tu kita perlu repair balik. Yes. Okay, terima kasih Caja. So see you next time lah. See you Hopefully in next I pun JLC. qualify balik. Amin. Kita sama-sama boleh qualify. Okay. Assalamualaikum.